Agak-agak lah nak lari dengan bot tu. Hai, follow Bro Time on TikTok dan YouTube jika anda mahukan more Liverpool and football content. Liverpool menang 4-1 menentang Barnsley di perlawanan FA Cup di Anfield. Lagi sikit je prediction aku betul. Seperti mana yang dijangkakan, Arne Slot tak buat palat. Dia menurunkan kesebelasan utama yang kuat. Dengan Joe Gomez, Vice Captain kita Andy Robertson, Federico Chiesa dan juga youngster kita Rio Ngumboha in the starting lineup. Untuk aku perlawanan ni ada sedikit pelik sikit. Tapi ini talking points aku untuk perlawanan pagi tadi. Walaupun aku happy dengan result, aku cukup tak gemar dengan gameplay kita pagi tadi. Gol-gol kita semua datang daripada individual brilliance. Rembatan Dominic Szoboszlai yang cantik, cut in daripada Jeremy Frimpong. Kebanyakannya adalah individual brilliance. Cuma masa gol Florian Wirtz dan Ekitike ada nampak sikit team play di situ dengan gandingan Ekitike dengan Florian Wirtz. Apa yang dia buat ni sebenarnya? Regardless of team kecil atau besar, aku rasa dia tak patutlah buat macam ni. A bit undermining the team lah. Nasib baiklah dia score gol yang cantik tu. Tolonglah jangan buat lagi dah. Ini apa yang dia nak buat ni? Dia fikir apa time ni? Aku tak faham. Boleh ke dia skor tak pakai kasut tu? Gapo. Untuk benda positif, aku excited gila nak tengok gandingan ini. Florian Wirtz dan Hugo Ekitike. Semasa dua player ni masuk in the second half, boleh nampak gandingan ni yang akan skorkan kita lagi banyak goals. Pada pendapat aku, sitting deep is Szoboszlai's best position. Dia boleh pass, dia boleh shoot, dia boleh dribble, dia boleh defend. Deservingly a player of the match performance. Cuma jangan buat aksi bodoh tu je lah. Next round kita bertemu dengan tim yang mengalahkan Manchester United. Brighton. Korang rasa macam mana? Bolehkah kita pergi jauh di FA Cup? Kita tengok